Kalau kau baca ni, maknanya harapan untuk Perak masih ada. Sekolah jadi pusat teknologi dan inovasi. Alam sekitar sekolah dihargai. Semua diberi ruang untuk berjaya. Kesejahteraan murid dijaga. Korang sinilah, kita mungkin nak bincang. Kalau kita tak mula dari sekolah, baru ada kosong-kosong akan jadi mimpi. Saya jaga taman herbal, kita hijaukan balik sekolah. Bina sistem doa untuk idea dan aduan. Lakukan sesi kawan bahagia, semua orang penting. Korang ingat tak surat yang saya tunjuk kat korang hari tu? Kau yang kata idea ni, mana tu surat? Surat apa tu? Aku tak pernah tunjuk pun. Itulah. Mungkin surat itu tak pernah wujud, tapi semangat dalam surat itu tetap hidup. Tak penting dari mana datangnya idea, yang penting kita mula dan kita tak berhenti.